Bila mati roh pergi mana? Ada perbahasan juga. Perbahasan. Maka bila kita mati, roh memang keluar daripada badan. Memang keluar. Kita pergi mana? Tengok roh siapa. Kalau roh Nabi-Nabi, masuk syurga terus. Roh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul masuk syurga terus. Bukankah boleh hisap lagi ya? Masuk dengan keadaan roh. Masuk dengan keadaan roh. Yang kedua, roh para syuhada. Ini kita nak bincang. Para syuhada dimasukkan ke dalam burung. Burung macam mana? Jangan tanya saya tuan-tuan. Burung beratuk ke? Burung terkukur ke? Jangan tanya. Riwayat kata burung hijau. Sebab tu Tuhan sebut jelas. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itu jelas dalil mengatakan bahawa syuhada ini hidup, dia tak mati. Syuhada hidup, tidak mati. Nampak zahir dia mati, tak bergerak badannya. Sebenarnya dia hidup. Yurzaqun, itu dalil jelas menunjukkan mereka itu dapat makan dah. Tapi dalam tubuh lain. Bukan tubuh tu. Dalam bentuk bubuh burung. Boleh makan dah buah syurga ni. Sebab tu kata riwayat, mengatakan kalau para syuhada ni ditanya balik. Katalah syuhada ni hidup balik, tanya, kamu nak apa? Maka dia akan jawab, kalau ada 7 nyawa sekalipun, kami nak ke 7-7-nya mati syahid. Sebab apa? Sedap. Sebab tu saya isu Palestin apa ni, saya kesian-kesian lah, geram-geram lah. Kan? Tapi mereka tu, insyaAllah syurga lah. Yang kena bom, yang kena tembak, insyaAllah syurga lah. Yang kita ni. Ni kita ni. Tak masuk lagi barua-barua tu. Barua-barua api jilat Amerika, barua api jilat Yahudi. Tu lagi teruk. Agak-agak mati pergi mana? Kita tengok daripada tembak tu sakit. Sekejap. Bahkan kalau kita kira syuhada ni jadi sedap. Tuhan gantikan sakit mati tu jadi sedap. Nanti kita kata ni, orang Ta'ala punya kuasa. Mana mereka dah dapat dah. Sebab tu, ada berapa mayat yang tidak hancur. Antaranya mayat para Nabi, para Rasul. Yang kedua, mayat para syuhada. Tak hancur. Sahabat tengok, sahabat-sahabat besar tak hancur. Syuhada sahabat memang tak hancur. Tak percaya pergi korek tu. Pergi korek tengok. Katalah Abu Bakar Umar punya kubur tu, pergi korek tengok. Duk ada macam tu. Duk ada macam tu. Duk macam tidur. Dia tak hancur. Binatang tak makan tubuh. Siapa lagi? Hufazul Quran. Orang yang hafal Quran. Dan adalah makhluk-makhluk Allah Ta'ala, para awliya yang tertentu, yang Tuhan jaga tubuh mereka daripada dimakan oleh binatang. Eloknya tu. Antara riwayat yang masyhur ialah bila Sultan Muhammad Al-Fatih nak buka Konstantinopel, dah menang lah. Jadi rupa di pintu Konstantinopel tu ada satu jenazah. Entah macam mana ternampak jenazah tu. Diberi ilham kepada Muhammad Al-Fatih, itulah kubur siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kalau tetap pergi ke Istanbul sekarang, memang ada satu makam situ, dibuatkan tempat cantik, makam sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Muhammad Al-Fatih pun bagi tahu pada kawan tentera dia, ini ialah jenazah ataupun kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Boleh nampak kaki terkeluar daripada kubur tu. Semua ambil berkat. Ada kata pergi cium kaki Abu Ayyub. Semua pakat pergi. Last sekali Muhammad Fatih nak pergi cium kaki tu. Nak pergi cium kaki tu, bergerak kaki tu. Kalau kita bang, kalau kita macam pasal berseredak lari. Rupanya tidak. Malam tu Muhammad Fatih mimpi jumpa Abu Ayyub.
Dia tanya, wahai sahabat Nabi, kenapa kau tak bagi aku cium kaki kau? Kata Abu Ayyub, aku malu. Malu pasal apa? Kamu dah jadi janji oleh Rasulullah untuk buka Konstantinopel. Maka kamu ialah pemimpin yang terbaik, tentera kamu tentera yang terbaik dengan janji oleh Nabi. Malu aku, kata Abu Ayyub. Ni cerita-cerita patut anak cucu kita tahu. Sejarah Parlimen Islam, sejarah tentera Islam. Ni duk cerita artis Korea cabuk tu, tahu menjadi apa. Artis tu nak bercerai, kawan ni nak nikah, kawan tu nak bercerai. Dan tak pi nak cerai bang oi. Masa menikah kata nak nikah kan. Masa bercerai pun kata nak bercerai pula. Masa menikah wedding of the year. Bercerai awak tak panggil divorce of the year. Macam-macam. Pasal surat beranak tak kena tarikh lah, surat nikah tak kena tarikh lah, duit raya tak dapat lah. Hak tu lah kita sibuk. Nampak sangat tak ada bedah apa satu kita nak ambil tahu. Ni sejarah Islam ni ambil tahu. Macam mana Osmaniyah naik, macam mana Osmaniyah jatuh, macam mana Andalus naik, macam mana Andalus jatuh, macam mana kerajaan Melaka boleh naik jadi maju hebat, kenapa kerajaan Melaka jatuh. Benda ni kita kena kaji, kena bincang. Supaya apa? Jangan jadi kat kita. Benda yang sama berlaku pada Melaka, pada Andalus, adakah benda yang sama tak boleh berlaku pada kita? Boleh saja. Kalau kita tak hati-hati.